Apa simptom-simptom masalah turbo ni? Mercedes cantik, GLA 200. Jarang saya nak cerita pasal model ni. So hari ni saya nak share pasal GLA 200 daripada Mercedes. Jom. Model ni lain daripada Merc yang biasa dilihat di atas jalan raya, iaitu A-Class, C-Class. Walaupun dia lain, dia nampak tinggi. GLA, dia macam mini SUV. Walaupun nampak luaran dia lain, satu tinggi, satu yang nampak sporty, tapi dia masih menggunakan enjin yang sama. Kalau tengok dekat sini, dia menggunakan enjin M270. Enjin ni, common problem dia sama je macam A-Class yang guna enjin M270 juga, iaitu masalah turbo, masalah thermostat yang reput. So macam model ni kat belakang ni, apa yang customer ni komplain, check enjin dia menyala. So berkemungkinan ada masalah dengan turbo dia. So apa simptom-simptom masalah turbo ni? Satu, under power. Yang kedua, kemungkinan ada keluar asap. Yang ketiga, kemungkinan juga keluar check engine. So bila menghadapi situasi tu, cepat-cepat hantar ke workshop. Dan pesanan saya untuk pengguna-pengguna Mercedes dekat luar sana, apa-apa isu dengan kereta, cepat-cepat hubungi workshop atau datang ke workshop. Jadi kepada pengguna-pengguna Mercedes dekat luar sana yang ada masalah ataupun nak servis kereta Mercedes yang tuan-tuan gunakan, boleh datang ke Transmetik Autobans, Berhampiran, Cyberjaya dan Putrajaya. Terima kasih guys. Assalamualaikum.